Telur dengan tomato je dah. Okey, bahan-bahan untuk buat telur dadar tomato, kita kena ada tomato 4 biji dan bawang, kemudian telur. Telur yang kita bancuh. Belah dulu tomato ni. Kita belah sampai bawah gini je. Jangan belah semua. Kemudian kita masuk dalam bekas. Kemudian kita rendam dengan air panas. Tujuannya untuk kita nak senang, nak mudahkan kita untuk kopek kulit dia, guys. Okay, lebih kurang 5 minit kita rendam dia. Kemudian kita nak kupas dia punya kulit. Okey. Ni cara kupas dia. Nampak? Korang tengok Tahu dia tak apa-apa pedas. Lepas kita kupas kulit ni, kita potong dadu. Kita potong dia. Okey, semua kita buat Ini setelah kita potong dadu, kemudian kita sediakan telur. Telur ni lebih kurang 5 biji kita dah bancuh. Sekarang jom kita nak masak. Okay. Telur yang kita dah bancuh tadi kita masuk di dalam. Buka sikit. Okey, apabila telur kita dah masak macam ni, jangan masak sangat kemudian kita tutup api, kita angkat. Tanggan dulu. Putih 15. Kemudian kita cincang. Sekarang jom kita masukkan tomato, bawang putih. Masukkan tomato. Tengok ada air, guys. Sementara tu kita bagi perasa dia lah. Dia garam, sedikit aji, 1 sudu gula, sudu kecil dia 1 sudu chicken stock. Okey, kemudian kita gaul lagi sekejap. Kita masukkan sedikit air. Okay, guys, apabila dah cukup rasa, baru kita masukkan telur yang kita dah goreng tadi sekejap. Kita gaul lagi ya. Okay, baru kita taruh ni daun bawang. Okey, sekarang boleh kita hidang. Telur dengan tomato je dah. Okey, guys. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, korang follow, like, share, komen.